Bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak disabitkan bersalah 25 pertuduhan membabitkan dana 1MDB berjumlah 2.3 bilion ringgit. Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Colin Lawrence Sequeira yang bersidang sebagai Hakim Mahkamah Tinggi membuat keputusan itu selepas pihak pendakwaan berjaya membuktikan kesemua pertuduhan terhadap Datuk Seri Najib melampaui keraguan munasabah. Sabitan itu membabitkan 4 kesalahan menggunakan kedudukan dan 21 kesalahan pengubahan wang haram. Kesemua pertuduhan dilakukan antara tahun 2011 hingga 2014 di cawangan M Islamic Bank Berhad, Jalan Raja Chulan. Pasukan pendakwaan diketuai Timbalan Pendakwa Raya Datuk Ahmad Akram Garib dan Datuk Kamal Baharin Omar, manakala Datuk Seri Najib diwakili pasukan peguam diketuai Tan Sri Muhammad Syafiee Abdullah. Hukuman yang diperuntukkan penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mana lebih tinggi. Selain itu, denda maksimum RM5 juta dan penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Perbicaraan kes berprofil tinggi itu berlangsung selama 7 tahun dengan menampilkan 50 saksi pendakwaan dan 26 saksi pembelaan. Bekas ahli parlimen pekan itu sedang menjalani hukuman di penjara Kajang berhubung kes penyelewengan RM42 juta dana SRC International Sendirian Berhad.